Kalau saya tak jadi dentist, mungkinlah saya jadi cikgu. Lepas tu saya kahwin, saya berhenti suri rumah lah. Tu aim dia lah. Nampaklah potensi tu. Sekarang pun you Kalau I bukan seorang dentist, mungkin I jadi cikgu. okay, it's different than what I expected. Jadi cikgu sebab memang ada keinginan lah nak go dekat bahagian artis-artis ni sebab Afi memang dari kecil memang mak dah pernah bawa, jadi pernah masuk TV. I masuk TV masa I darjah 6. I pernah masuk TV. So I dah pernah banyak berkecimpung dekat bahagian TV ni sebab my aunty kerja Astro. My aunty kerja dekat syarikat ni lah. Itu juga jumpa jodoh. Itu orang tanya macam mana I boleh jumpa artis kan. Actually my aunty ni kerja dekat syarikat penyiaran lah. So kalau saya tak jadi dentist, mungkinlah saya jadi cikgu. Lepas tu saya kahwin, saya berhenti suri rumah lah. Tu aim dia lah. Nampaklah potensi tu. Sekarang pun you actually lah jadi part time housewife juga kan. Tapi bila zaman sekarang kan, dengan zaman teknologi yang maju ni, so kita jadi dentist pun tak boleh jadi dentist semata-mata. Kita tetap kena, yelah siapa nak jumpa dengan dentist. Kadang kalau orang tak kenal kan, orang tak kenal macam mana. Jadi macam mana orang nak tahu kita ni doktor gigi, macam mana orang nak trust kita kan. Jadi dengan social media kita banyak memudahkan lah. Sebab kalau kita tengok sekarang pun, kalau kita ni macam mungkin duduk kat klinik je, macam mana dari segi marketing tu semua. So memang tak nafikan doktor pun kena jadi content creator lah sekarang. So dah terbalik kan. Nak pening-pening nak fikir pasal content. Dah terbalik. Okay.